sarapan yang pertama. Sarapan yang pertama. Hari kedua. Saya ni banyak sumber protein kat sini. So perlukan banyak tenaga lah Untuk menjalani kehidupan seharian hari ini. hari ni lah. Hari ni untuk aktiviti hari ni lah. Aktiviti pagi ni makan dulu. Lepas tu kita ada senam aerobik jap. Ada senam aerobik. Okay. And then kita akan buat aktiviti jungle trekking. Okay, right. Okay. Stay tune. Jangan lupa subscribe. Bang, jangan kawan. Ni Dina kalah ni bang. Koyak. Aku dah 2 kali ni. Buat dah 2 kali dah. Okay. Apa nak dia beli? So pagi ni kita akan buat jungle trekking dekat Bukit Teresik. Perjalanan lebih kurang 3 hingga 4 km. Korang enjoy pula ni sampai habis. Hari ni hari yang kedua sama Berdua apa? Melodi. Pagi tu je lah. Di Taman Negara. Aktiviti hari ni. Hiking. Melodi. Messi Zaman! Messi Zaman! Messi Zaman! Hari ni korang nak buat aktiviti. Hari ke berapa? Hari kedua guys. Okey. Korang hari ni buat aktiviti hiking. Lepas tu ada ramping shooting. Kita melawat orang asli. Kita bagi bantuan orang asli. Okay. Kita nak naik boat. Tengok saya sekali. Meow.
Hujan kan malam tadi. Okey. Boleh? Masih semuanya. Aku pedih. Kan jauh kan? Sila. Terus naik. Sila terus naik. Terus naik. Okey, terus naik. Buaya tadi. Bukan. Ni tempat semalam guys. Tempat semalam guys. Kau punya kemainan tinggi tangga. Akulah pancit aku. Semalam Kalau tertangkap, bacalah inilah hukuman dia. gantung mandatory. RM1 ataupun 7 tahun penjara. 100,000 mana nak cari tu? Pokok Dia macam cempedak tapi bukan nama cempedak. Dia pun lupa nama dia. Oh, kalau lupa kita sebut je cempedak hutan. Macam daun fix. Ini pokok avatar tu lah. Tahu tak? Tak. Ada dekat dalam hutan. Pandai dia pokok watak. ini terjadi disebabkan masa kejadian tumbuhan biji benih tu. Biji benih tu terpulang dia sama ada keluar daun dia ataupun akar daun dia. Biasanya akar dulu keluar ni, ini akan jadi dia. Akar banin ni. Okey, akar banin ni untuk menyimbang pokok tersebut. Okey. So akar banin ni kebanyakannya selalu digunakan oleh orang asli dalam suku kaum Batik dalam taman negara ni. Kalau dia pergi memburu, dia akan gunakan bahagian part ni untuk berkomunikasi. Macam sekali diketuk, dia akan cari yang bakal akar banin yang besar tu. Kita boleh dengar jarak bunyi ni antara 1 ke 2 kilometer. Kalau sesat di dalam hutan, guna teknik yang sama. Ketuk akar banin. Tak digalakkan menjerit. Kalau menjerit ni ada 2 permasalahan akan berlaku kat situ. Yang pertama, kalau kita jerit, suara tu akan berpecah. Susah untuk rescue team dalam negara ni untuk mengesan jejak tersebut. Dan yang kedua, dia akan menguras kita punya energi berlebihan. Mulalah kita akan hilang suara. So kalau kita ketuk ni, dia punya echo ni dia akan pergi ke atas sikit. Dah saya ketuk tadi. Kalau nak pergi jarak 2 km, lebih daripada 2 km, guna kepala member. Kepala member. Double sound. Double sound lah, boleh menjerit dengan bunyi ni sekali. Yang ini adalah salah satu perbuatan untuk perempuan lah. Digunakan selepas bersalin. Sebab tu kalau tengok orang asli dalam hutan ni, kenapa badan dia ramping, dia tak perlu makan jamu berbagai, hanya dia ambil perubatan dia. Dia hanya ambil pada akar dia macam pokok dia berduri. Ambil akar dia tu, bersihkan dan rebus dijadikan sebagai jus. Kelebihan pada pokok bunga ni, akar dia tu, kalau kita minum jus dia tu, dia akan dia boleh membantu menyucikan kita punya usus-usus. Dan dalam masa yang sama, dia akan menambahkan darah yang baru. Biasanya perempuan lepas bersalin banyak kehilangan darah, dia akan membantu memproses darah yang baru. Kali 21. Pokok apa? Pokok ni usia ni pun dah hampir 100 tahun. Apa nama dia? Mengkundur. Mengkundur. Kalau nak bahasa saintifik dia adalah Tetrameles nudiflora. Tidak berbuah. Dia tidak berbuah tapi dia punya daun macam inilah. Tapi pokok dia macam daripada pokok kasar tadi, yang ni kategori betul-betul pokok lembut, softwood. Sebab tu dia punya akar banin yang besar macam ni. Pancaan akar banin inilah dia membantu menstabilkan dengan air di dalam tanah. Sebab tu dia boleh serap air yang dengan banyak lah. Mungkin dia ada ilmu, ada pengalaman. So ini adalah ubi jaga. Ubi apa jaga? Ubi jaga. Boleh makan? Pernah dengar tak? First time. Siapa yang pernah dengar tu memang ada pengalaman dan knowledge lah. Tapi yang tak pernah dengar tu
Bermakna benda ni makin lama makin dilupakan. Saya boleh katakan ubi jagar ni nombor 1 daripada tongkat Ali dan kacip Fatimah. Kalau makan lah bang. terang Dia lah. memang makin kuat. Boleh Sebab ambil, apa? bang? Kalau kita makan ubi ni, Semua nak diambil je. kalau kita makan ubi ni tak kira usia berapa sekalipun, lepas makan kita cuba hiking lebih kurang 10 ke 20 km masih tak penat. Ambil abang ambil bawa balik. Tapi tak semudah itu. Sebab dalam ubi ni ada sedikit racun. Kena tahu pisahkan racun tersebut. Sebab itulah ini adalah salah satu license untuk perempuan orang asli suku Komatik. Perempuan ni kalau nak kahwin dia mesti pandai masak ubi ni. Kena masak dulu. Ada masalah. Ada cara masak, ada macam cara siang dia lah. Asli kan, boleh tu. Sebab nak proses dia. Itu nama dia lah. Okey. Meranti tembaga ni kita ada rekod pokok yang tertinggi sekali dalam hutan kita lah. Pokok ni. Okay, hi guys. Korang dah mendaki sebanyak berapa kilometer? Tak Banyak tahu. kilometer, okey. Tadi kita Banyaknya kilometer. Kita naik tangga yang besar dan kita akan turun ke bawah ataupun kita naik sana. So kita tak naik canopy walk ni Kita akan turun lah. sebab sekarang tutup. Untuk ini yang first punya canopy walk. Okay. So dia tutup, ada pokok tumbang. Okay. The second canopy sebelah sana, tapi kita tak lalu lah. Itu yang paling panjang tu di dunia, 800 meter. Starting tadi kita orang naik daripada pukul 9.30. Sekarang dah dekat lagi 10 minit pukul 12. Sekarang Okay. dekat atas. So ayah pun masih still okay. Naik orang kita tengah sesi bergambar dan berehat guys. Okay, sekarang kita nak bertolak ke kampung orang asli. Kita terpisah, kita orang dua terpisah daripada grup. So terpaksa duduk dengan grup lain. Tiga buah kampung. Okey. Ini kampung pertama. Dekat sana nanti ada kampung lagi satu. Dekat bawah yang ni jauh sikit. Tapi dekat sini ada dua kaum. Kita buat api. Teknik macam mana nak dapatkan api? Tanpa menggunakan barangan moden. Cuma menggunakan salah satu tali yang dipanggil rotan dan serpihan kan. Ini pijak rapat sikit. Okey, pastikan dia dekat dalam tentu kat dalam garisan tu. Teknik dia kena tarik atas tegang-tegang. Tegang lagi. Jangan bongkok. Pindah alam. Jangan semua jangan. Tengok macam mana nak pegang. Ni target situ ke? Macam ni patung. Target patung. Ui. Betul lah tengah. Hai Boyan. Alhamdulillah. Hai Raja. 5 orang. Okey. Ali. Aku risau. Risau ke lain. Macam mana cara dia? Macam ni. Boleh. Tembak yang didendam lagi yang mana? Hey. Ui, itu buat oh. Tak keluar. Tembus tau, jangan sedut. Okay, jaga. Ui. Dah balik tinggal kat kampung ni. Dia pernah training ke? Mana? Oh, ya. Tadi dengan kucing. Dua orang duduk kat atas kucing. Tapi jangan lupa jaket keselamatan. Kat itu ada dua. Macam tadi dia kata panggan jangan dalam air. Yelah, ni kita nak belum berapa. Belum lah. I was waiting for you to
berhenti lepak jap makan dekat tepi highway sungai. Ni sungainya. Ni kita punya taiko-taiko. Semua yang bawa kita orang. Iwani. Ayo. Penat. Okey, dah makan nanti jangan lupa ya permit. Kenyang, dah boleh balik. Ambil permit semua lepas ni ya. Mermaid. Aduh. Jangan mermaid. Ni mermaid. Ha? Okey, beginilah situasi parti-parti yang tunggu permit nak masuk Malaysia ya. Tunggu bot. Tunggu nak masuk Malaysia ni semua ni. Ya, Pak. Ni semua ni kerja apa nanti? Seterusnya tidur. Cantik. Makan tidur. Okey. On the way, nak balik. Sampai berhenti shooting. Kita terus lalu Sungai Kelang, masuk Trukil, sampai cyber. Okey. Selesai semua. Allah. Aduh. Okey bang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Bang. Okey banyak. Okey. Okey bang. Okey. Masih banyak bang. InsyaAllah. Sudah cakap permit kasih bikin. Semua tak mau bikin permit. Nah ini. Tak ada duit mau buat. Pekerja kamera Highland. Kutiti. Mari mengutiti. Mari mengutiti. Tak ada boyfriend. Tak boleh lah. Aku dah mention. Tak ada boyfriend. 1, 2, 3. Syama. Dengan sepatu rod aku. Kita kanan. Ini dah mak aku. Dia dah sampai. Tangan belakang kepala ya, tangan belakang kepala. Ha, turun ha. Jangan kejatuh kan. Ya. Dah, habis dah azab ni. Habis dah azab. Okey. Malam ni kita ada BBQ dengan kita ada malam penyampaian anugerah. Okey. Oh, anugerah. So malam ni kita santai-santai, kita makan-makan, kita enjoy lah malam ni. Ini last malam last lah hari ni. Esok kita dah balik dah. Alright. So, enjoy.
Itu award adalah dapat sijil dan tiket penerbangan. Kami minta ke depan bersama-sama Encik Zaki. Okey, untuk tim sale Siti Rabiatul Audadina binti Maksum. Aktiviti, okey. Dan untuk malam ini sebelum kita mulakan aktiviti, saya ingin jumpa Encik Halim untuk memberikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan untuk penutup pembukaan dan penutup untuk malam ini. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan semua nak tanya dulu. Semua penat ke? Okey tak? Okey tak program ni? Kalau okey, kalau depan saya Allah. Saya nak ucapkan kepada terima kasih kepada semua yang telah berhasil LM dan teman-teman pada hari ini. Semoga kita semua sentiasa semangat dan akan datang akan lebih lagi semoga di zaman LM dan Pintas tahun ini dan tahun akan datang kita semua dan mencapai target yang kita harapkan.